Video ni saya ada satu hal nak mari cerita kepada fak kita iaitu berkenaan dengan mi cacit mari dengan rupa penangankan Fifa Jadi penangankan Fifa hok mi cacit somroi itu dia telefon gi kepada sebuah umah yang nama Kun A. Kun A ni bukan nama hak sebenar nama contoh. Dia tak ada royak nama sebenar mari Jadi mi cacit telefon gi kata ning yela kedok Kun A. Kun A pun jawab kata yela dah dia sendiri Mi cacit jawab pula kata tali api thong deng rumah Kun A ni seum sapap dah. Kalau tak tukar nak bawa kepada Fifa lak woncon atau harga api kau mahal. Lepas pada tu Kun A jawab kata pas dia sendiri kena buat lagu mano. Mi cacip pun jawab pula kata nak tukar semula tak apa esok bahagiakan Fifa nak pergi tukar esok. Cuma yo Kun A add line mari hatta by set kafai hok dulu. Kun A pun wasa sekir wasa cai kena boleh no add line Lepas pada dia tak terosak tu Kun A dia wai print molek. Dia telefon gi kepada samnangan kan Fifa ke wasai rumah dia Dia tanya kata ada panangan tu masuk dia kata tali api rumah dia ni habis homo lepas tu nak tukar tali api serta dengan motor api. Yellow kedok, sungguh kedok. Kan Fifa jawab kata tak sungguh bukan hak sebenar dak sebab nak yobai lagu ni tak nak biasa buat kepada rakyat. Kun A sendiri pun baru tahu kata ni jadi mi cacip telefon dia saat ni tu tu cuma yang nak royak kata lo ni ramah mi cacip dia somroi hak cerak lu bunyi dah lo ni kan Fifa saya royak ni dah lepas tu Home Pro ramah gak orang kena Home Pro bagi aku bakok ramah sangat. Rumah kita ni saya tak cerak jugalah So lagi iaitu jadi somroi penangan AIS ada juga. Tu ramai juga orang hak kena penangan AIS ni Maklumat ni saya ambil daripada Anwar Chat Hai mari buat kesimpulan dengan bahasa kapung kepada saudara kita mudah pahal gini Kalau siapa dia nak dengan bahasa Thai gini dengan lecong dia tu dia buat peringatan boleh video ni buat aktibar pun boleh juga Siapa dia rasa ada faedah video ni jangan lupa share sebar Okey wassalam.